Ini pagar. Okey? Ni pagar. Ni rumah orang, ni rumah kita. Tanang tuang jiran tanang gini. Dahang dia ni mari seberang ke tanah kita. Okey? Buah tak ada lagi semula. Dahang saja dulu. Jika kita tidak suka, kalau kita ni suka tak ada masalah. Diam je dah. Dahang masuk, faham? Jika tuang rumah sebelah ni tak suka, maka boleh kita suruh tuang pokok alih dahang itu. Dia tarik ramai-ramai. Tarik atau pusing pokok. Jadi dahang dia daripada sini, dia pusing ramai-ramai. Lepas aduk gini. Kalau boleh, kalau tidak boleh, hendaklah diikat. Kata ulama rekod. Diikat, dan dahang dia bila diikat, tak lari ke rumah kita. Dan jika tak boleh diikat kerana kerahnya, maka hendaklah dipotong. Kita tak boleh potong. Tuan pokok yang potong. Jika tuan pokok enggan memotongnya, baru boleh tuan tanah tadi potong. Harga upah potong ditanggung oleh tuan pokok. Itu pekok. Jelas lagi? Kan comel, pula maksiat lah ke? Tunggu mu mengaji. Buah pula. Bila dah dahang gini, ada buah. Bila dah ada buah ni, beduk belah tanah orang, time dia jatuh jarang dia pergi lompat ni tu. Biasa dia jatuh gravity straight kan. Masuk dalam tanah orang. Contoh, buah jiran jatuh dalam tanah kita. Kita ni boleh ambil. Tapi haram makan. Padam muka mu. Dengar baik. Boleh ambil. Pasal apa boleh ambil? Tanah kita. Kita orang jatuh dalam tanah kita. Boleh akak. Tapi haram makan. Kena pulang balik. Okey? Cuma sunat. Tuan pokok bila jiran hantar balik buah, ambil sebahagian. Sedekah hadiah sebahagian. Contoh, dah dia hantar balik 30 teh buat pelak, ambillah 10 teh. Gitu cara dia orang berbudi berjiran. Tapi kita dah reti bahasa, ambil semua. Lagi, ada tak jiran gitu? Wis sepaku, ambil sepaku. Jelas